tsummas sabila yassarah. Kemudian jalan dimudahkan Tuhan kepadanya. Kata Ibn Abbas, kemudian dimudahkan bagi manusia itu baginya untuk keluar dari perut ibunya. Demikian menurut Ikrimah, Ad-Dhahhak, Qatadah, As-Suddi daripada kalangan ulama-ulama tafsir, dan Ibnu Jarir At-Tabari juga memilih pendapat ini. Menurut Mujahid, ini sama seperti firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menunjukkan kepadanya, kepada manusia, jalan-jalan sama ada dia bersyukur atau dia berlaku kufur. Allah telah memudahkan jalan bagi manusia itu, sama ada jalan untuk bersyukur, yakni beriman, atau kufur, yakni kufur nikmat, dan kemuncaknya mengkufuri Allah. Kata Mujahid, yakni kami telah menjelaskannya kepadanya, menjelaskan tentang jalan mana yang baik, jalan mana yang buruk, serta memudahkan baginya amalannya. Sedar tak sedar, semua daripada kita telah dimudahkan bagi kita jalan kita. Saya bagi contoh mudah. Datangnya kita pada hari ini di rumah Allah ini dengan dimudahkan bagi kita jalan-jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengatakan bahawa segala apa telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menentukannya itu bukan dengan, mungkin saya boleh pilih perkataan, dengan paksaan. Seperti yang kita lihat, tak ada siapa yang paksa kita. Tinggal lagi, jika seorang itu menempuh jalan kebaikan, maka itu dengan limpahan rahmat Allah. Dan jika orang itu menempuh jalan keburukan, kesesatan, maka itu dengan hasil perbuatan dia. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kerana setiap seorang itu telah dimudahkan apa yang dia telah diciptakan untuknya. Yakni siapa yang Allah telah tetapkan menjadi penghuni syurga, telah dimudahkan baginya jalannya. Demikian ahli neraka telah dimudahkan baginya jalannya.